Nak beli Honda City, nampak spek ada S, E atau V, terus blur. Jom Aing tunjuk di belakang Aing sini ada 3 spek Honda City. Apa perbezaannya? Di hadapan Aing sini 3 unit Honda City tahun yang sama. Perbezaannya hanya spek. Yang ini spek S. Kita boleh tengok hadapan bumper dia yang macam ini tanpa ada fog lamp. Untuk spek E, bumper yang macam ini dah tambah dengan fog lamp. Yang spek V sama juga, bumper yang macam ini tambah dengan ada fog lamp. Untuk 3 spek Honda City ini, belakang nampak sama saja. Tetapi melalui lampu dah boleh tahu spek tersebut bukan spek yang V spek. Okay, dari S spek kita boleh tengok lampu yang fully warna merah macam ini. Untuk E spek tetap sama juga, dan jika V spek disebabkan owner ini dah upgrade kepada lampu LED, Aing ambil ini sampel, lampu yang akan nampak two tone, putih dan merah. Untuk S spek, handle yang bukan warna chrome tetapi tetap keyless. Untuk City, E dan V spek, handle yang warna chrome sama juga ada keyless. Yang V spek Aing tak tunjuk disebabkan sama. Untuk City S spek, interior dashboard yang macam ini, radio area yang tanpa ada touch function, aircon panel sama juga tiada touch button, push start disedia bagi, dan bahagian steering pula tak ada multifunction, hanya ada button radio sahaja tanpa ada pedal shift. Untuk bahagian aircon panel di bahagian belakang sini, bagi aspek dengan keadaan macam ni tanpa ada aircon vent. Untuk City E spec, interior yang macam ini, bahagian radio area dah upgrade ada touchscreen, dan aircon panel upgrade kepada ada touchscreen juga, dan bahagian steering ada meningkat juga, multifunction steering tambah dengan pilot mode dan pedal shift. Dan bahagian belakang Honda City sini untuk E spec dan V spec sama, ada aircon vent di belakang. So Aing tidak tunjuk lagi untuk interior V spec. Untuk seat cushion bagi spec S City adalah fabric seat. Dia sama juga dengan E spec cushion yang fabric. Untuk cushion bahagian V spec pula upgrade kepada leather seat. Ini hanya V spec yang memberikan. Kalau awak jenis nak kereta pergi kerja saja, nak jimat minyak, tak kisah sangat, pasal function kereta, ambil City S dah cukup. Jangan paksa diri ambil yang mahal. City E-Spec ini spek tengah pertengahan. Nak basic terlalu kosong pula. Nak V-Spec terlalu mahal. Ini pilihan yang paling balance. Ramai orang ambil tanpa fikir panjang. Ramai ingat V-Spec ni paling best. Tapi kalau anda tidak pakai semua function dia itu, anda bayar duit yang lebih saja untuk V-Spec ini. Bukan semua orang perlu pun pakai sampai V-Spec. Dan City ada satu model yang paling murah, iaitu adalah City Hybrid. Untuk di sini saya ingin alertkan kepada anda semua, jika anda tak ada bajet takat mana pun,